kebimbangan. So bila dia pergi klinik, dia akan tahu dia dapat penyakit. Dia ada penyakit. Bila dia tahu dia ada penyakit, dia akan jadi risau. Sedangkan dia tak ada duit untuk ubatan. And duit yang dia, kalau dia nak pergi ke klinik tu untuk untuk check apa sakit dia tu, bagi dia better untuk anak-anak dia makan. Sedangkan bagi kita, Alhamdulillah, mungkin Allah bagi kita rezeki lebih sikit. Bagi kita penting lah kan nak pergi klinik, dah tahu apa penyakit, so kita boleh berubat and what not. Tapi bagi dia itu cuma beli kebimbangan, and itu tak penting. Sebab so Haji Zahari insist lah, in a way insist lah kan. Tapi jawapan dia tu yang meninggalkan kesan to me bila dia cakap kasut kita tak sama.